Wah, sejak emas menunjukkan potensi yang memberasakan, tahun lepas je naik sampai 53%. So, muncul banyak syarikat-syarikat menjual emas ataupun secara online. Tapi sebenarnya, macam mana cara kita nak elakkan daripada tertipu dalam membeli emas? Jangan lupa, save dulu video ini. Hari ke-59, cara mengelak beli emas palsu. Tips kepada untuk tuan orang, kalau nak beli emas, sebenarnya ada beberapa faktor yang you perlu pertimbangkan. Terutamanya untuk mengelakkan daripada terbeli emas palsu. Pertama, of course, kita kena pastikan emas yang kita beli tu tulen dan juga memang betul. Jadi, you kena tengok ada resit, you kena ada rekod pembelian. Jadi, untuk memudahkan sebenarnya, kita kena beli emas pada syarikat yang dipercayai. Okey? Jangan percaya dengan tawaran yang terlalu indah, yang kata murah, dan juga yang kita lihat tawaran tu memang dia letak kat media sosial. Okey, boleh jumpa saya, harga ni saya tolak dengan harga sekian, harga murah, saya urgent nak cepat pakai duit. So, berhati-hati dengan tawaran-tawaran yang begitu indah, tawaran-tawaran yang begitu murah. Ingat, lebih baik you beli emas dengan syarikat yang berwibawa, syarikat yang memang wujud dekat depan tu, supaya if anything happen, you boleh pergi balik pada syarikat tersebut. So, beli emas adalah beli aset, biarlah kita beli dengan tenang daripada kita mengejar harga murah, tetapi akhirnya kita akan menyesal. So, kalau nak beli emas hari ini, anda dah kenal pasti tak siapa syarikat tu ataupun penjualnya?